Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Alishan Zara binti Nek Izzuan. Pada hari ini, saya bukan sekadar ingin berbicara tentang sebuah buku, tetapi tentang kita, manusia yang tidak sempurna, yang sering jatuh dan berkali-kali membuat kesilapan. Namun, jauh di sudut hati masih berasa rindu untuk kembali pulang. Buku yang saya pegang ini bertajuk Untuk Kita Pendosa, Harapan Selalu Ada karya Hilal Ashraf. Seorang penulis yang saya kira amat faham akan denyut nadi anak muda. Buku ini diterbitkan oleh syarikat PTS Millennia Sendirian Berhad pada tahun 2013. Buku setebal 230 muka surat ini sebenarnya bukan sekadar susunan kertas. Bagi saya, buku ini adalah sebuah jambatan buat jiwa-jiwa yang retak untuk kembali bercantum dengan penciptanya. Terdapat satu ayat di dalam buku ini yang betul-betul membuatkan saya termenung. Ayatnya, jangan tunggu untuk menjadi baik baru mahu kembali kepada Allah SWT. Tetapi, kembalilah supaya kita dapat menjadi lebih baik. Ramai di antara kita, mungkin termasuk saya, terperangkap dalam pemikiran, nantilah bila aku sudah betul-betul berubah, sudah pakai tudung sempurna, sudah berhenti membuat maksiat, barulah aku nak menjaga solat. Tetapi rakan-rakan sekalian, Hilal Ashraf menegaskan di dalam buku ini, solat dan ibadah itulah ubatnya. Mana mungkin seorang pesakit ingin menunggu sembuh baru mahu makan ubat. Kita harus makan ubat itu dahulu baru boleh sembuh. Begitulah hubungan kita dengan Allah SWT. Perubahan itu bermula dengan keberanian untuk melangkah, walaupun langkah itu dalam keadaan merangkak dan penuh air mata. Penulis turut membawa kita menghayati surah Az-Zumar ayat 53. Allah SWT berfirman, janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah SWT. Ayat ini sangat indah, bukan? Ia seolah-olah surat cinta peribadi buat kita yang berasa diri ini sudah kotor, sudah rosak dan tidak layak untuk dimaafkan. Apatah lagi sekarang kita berada di bulan Ramadan, bulan yang di mana bulannya setiap detiknya adalah peluang keampunan. Jika hari ini anda berasa penat dengan diri sendiri, berasa kalah dengan nafsu dan berasa penat berpura-pura menjadi kuat, gunakanlah baki Ramadan ini untuk bermuhasabah. Satu usaha kecil anda mungkin bermula dengan menjaga satu waktu solat atau menitiskan air mata penyesalan di tengah malam. Ibadah itu amat bernilai di sisinya. Ingatlah, buku ini penyedar bagi kita bahawa harapan itu tidak pernah mati selagi mana kita masih mahu mencari. Sebagai penutup, saya sangat menyarankan anda semua untuk membaca buku ini kerana buku ini terdapat pelbagai motivasi yang dapat mendorong kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Semoga perkongsian ringkas ini dapat memberikan semangat buat saya dan anda semua. Mari kita bersama-sama menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan salam hormat saya ucapkan buat anda semua. Sekian, terima kasih.